Sebab itu sukan sebagai platform perpaduan kita. Kalau hari ini kita lihat pelbagai isu-isu yang dibawa atau retorik yang cuba dijual kepada rakyat Malaysia, pelbagai isu perpecahan, pelbagai isu yang menyebabkan kita ada rasa sangsi antara kaum dan masyarakat. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kita nak jadikan Kementerian Belia dan Sukan ini sebagai kementerian yang menyatu padukan, yang menjadi jambatan untuk negara kita. Anak-anak muda, atlet-atlet sukan kita menjadi jambatan untuk menyatu padukan kita, kaum, bangsa, agama, seluruh rakyat Malaysia, insya-Allah. Kalau yang ada memainkan isu sekarang ini tengah hangat, isu kuilnya, isu rumah ibadatnya, isu-isu yang lain, tetapi Kementerian Belia dan Sukan ingin pastikan bahawa kita tidak akan termakan dengan isu-isu yang mampu memecah belahkan rakyat dalam negara kita, insya-Allah.